Di social media, kita lihat masih lagi ramai yang tak tahu apa itu Budi Madani RUN 95, Budi 95 kan? Kenapa kerajaan perkenalkan Budi 95 ni? Okey, jom dengar baik-baik. Sebenarnya, inisiatif ini untuk bantu warga negara Malaysia sahaja menggunakan RUN 95 dengan harga RM1.99 seliter dengan limit 300 liter sebulan. 300 liter ni sikit je kan? Macam mana kita nak guna hari-hari? Kau nak balik kampung lagi? Salah pendapat tu. 300 liter ni bukan bersamaan dengan 300 kilometer, tetapi sebenarnya bersamaan dengan 5,000 kilometer. Okey, kita beri contoh. Kereta biasa seperti Perodor Azia, Honda City dan Toyota Vios boleh melakukan perjalanan sekitar 5,000 km setiap bulan dengan hanya 300 liter ini. Satu lagi contoh, dengan 5,000 km ni, kita masih lagi boleh travel dari Kuala Lumpur ke ibu kota Laos dan masih ada baki lagi. Dari Kuala Lumpur ke Vientiane, Laos hanya 2,100 km sahaja. Maksudnya separuh dari had 5,000 km yang diberitahu tadi. Maksudnya cukuplah kan untuk kegunaan harian kita. Kenapa kena guna MyCard? Supaya warga asing tak dapat nikmati subsidi kita lah. Syarat-syaratnya pun mudah. Anda perlulah warga negara Malaysia, mempunyai MyCard, berusia 16 tahun ke atas dan mempunyai lesen memandu yang sah. Jadi selepas kita dengar semua tu, kita dapat tahulah 300 liter ni cukup je untuk kegunaan bulanan kita. Oh ya, 300 liter ni bukan secara one-off tapi akan diperbarui setiap bulan.